Hello guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak share resepi cara buat daging merah versi kedai Tom Yam. Siapa-siapa yang dekat rumah tu tak tahu nak buat daging merah macam mana, korang kena tengok video ni sampai habis. Okey, first bahan tengok sini. Kita ada daging kita dah rebus tau. Dah rebus, kemudian kita dah iris. Korang tengok, dah lembut. Okey. Kemudian dekat sini, macam biasa, ni sayur dia terpulang masing-masing. Ada bunga kubis, carrot, cili merah, bawang holland. Lagi satu ni tips, bila kita buat daging merah, kita kena ada sos labu. Kalau tak ada sos labu dia tak jadi daging merah. Sos labu, kemudian ada pewarna merah sikit. Ni ramai yang bertanya nanti dekat mana cari nak beli. Korang boleh beli dekat TikTok ke, dekat pasar raya ke, semua ada guys. Okey, daging apa, sos labu. Nama dia sos labu, ada gambar labu ni. Baru dia rasa korang buat dekat rumah tu macam kedai Tom Yam. Okey, sekarang jom. First kita panaskan minyak, kemudian daging kita goreng dulu. Daging ni kita goreng dulu baru dia sedap. Ni cara saya lah ya. Cara orang lain orang lain cara guys. Okey, kita tumis dulu daging ni sampai dia keluar bau wangi-wangi. Kemudian bawang putih lebih kurang 3 ulas. Okey, kemudian kita campur sini dengan bahan ni. Okey, kita masuk semua bahan ni, kita tumis dulu dengan daging tu. Kita tumis sampai dia wangi. Okey, kemudian baru kita masukkan cili giling, cili kisar. Masukkan sos labu. Ni benar-benar sekali. Sos labu ni rasa dia masam-masam guys. Buat daging merah kena ada sos labu. Baru dia sedang kita tumis. Kemudian baru kita masukkan air. Sikit je air dia. Ini pewarna merah. Ni terpulang masing-masing lah. Ni sikit je bagi dia nampak lagi merah. Untuk perasa dia, gula mesti kena ada tau. Aja sikit. Kemudian sos tiram, sos cili, kemudian kecap sotong. Masuk dalam. Kita buka api. Okey guys, akhir sekali baru kita taruh ni kicap bukit. Ni untuk bagi aroma makanan kita, wangi-wangi. Baru kailan. Akhir sekali. Kemudian baru kita gaul. Ni bentuk dia. Daging merah kita guys. Korang boleh buat kat rumah ataupun boleh berniaga. Korang tak payah pergi kedai buat kat rumah je. Saya dah tunjuk cara dia. Yang penting korang kena follow dulu Facebook saya ni. Mantap guys. Okey, boleh kita hidang. Dah siap daging merah kita guys. Pun dah menyelerakan dah. Berasap abu, berasap. Tengok sekali. Bau dia, aroma dia guys. Okey, selamat mencuba. Macam biasa, korang follow, like, share. Okey, bye bye. Assalamualaikum.